Kalau dah tersesat dekat tanah suci ni nak buat macam mana? Pertama sekali, pastikan kita istighfar, kita buat bertenang dulu. Bila mana kita bertenang ni, Allah akan hadirkan ketenangan dan juga ketenangan tu Allah akan hadirkan bersama-sama jalan untuk kita selesaikan masalah tersebut. Kedua, cuba hubungi kawan-kawan sebilik kita, cuba hubungi mutawif kita. Cakaplah dekat mutawif kita, "Ustaz, saya dekat sini-sini Ustaz." Pastikan kita hantar gambar dan juga location supaya sedikit sebanyak memudahkan mutawif untuk mencari kita. Dan kalau mutawif kata duduk situ jangan ke mana-mana, duduklah situ, janganlah ke mana-mana. Yang ketiga, cuba ingat balik dan juga cuba scroll gambar dalam galeri kita ni, kod-kod ada landmark sedikit sebanyak kan. Dekat mana jalan ni kan. Sekurang-kurangnya dia bantulah kita untuk ingat balik dekat mana lorong kita nak balik. Dan yang keempat, perbanyakkan doa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Doa ini juga sangat-sangat digalakkan untuk kita amalkan supaya menjadi asbab dipermudahkan segala urusan kita. Di video ni boleh share video ni supaya jadi manfaat balik bila ke depan nanti.